satu ni pada Isyan, kawan Isyan. Apa benda nama tu? Bangka tu. Bangka Layok. Bangka Layok apa benda budak biji. Bangka Layok tu kan. Pasal kawan tu. Yang kawan tu yang jumpa kata tak kahwin lagi tu bukan bapak dia. Jadi kena pergi ke situ dulu. Pergi tanya siapa jumpa betul-betul. Lelaki tu orang Rauk tu. Orang Rauk. Tapi dia tak kenal pun kawan tu. Dia ada selalu telefon ke radio faham kan. Dia adalah agenda dia. Kawan tu memang kaki curi pun. Yang PZ kata bini aku apa benda kat situ curi je. Tak ada. Aku dengan isteri aku mana ada. Kita orang balik ke Riau kat situ. Balik ke Riau. Kita pergi ke belah. Aku pergi ke NTV. Dekat dengan Lombok. Latihan kapal selam. Aku pergi NTV ke latihan kapal selam. Yang tu aku kata kapal selam Indonesia ni akan tenggelam. Habis kapal selam buat rosak. Dia punya servis apa tu? Yang punya sistem oksigen tu. Yang tu kita boleh buat ulasan tu kita tahu. Kan? Dia kata kita ni memandai-mandai pula. Itu kita nak beli kapal selam tu. Nak buat. Modal tak ada ni. Modal ni kena scam ni. Dengan juru scam kebangsaan punya macam Sahar ni kan. Macam Mujahid ni kan. Dia scam aku. Kereta yang Cak Zakaria bawa tu, aku duk bawa Ayatullah Khamenei. Dia lagi duduk dekat jaga serang tu. Dia pernah ngajar dekat masjid dekat sini gitu. Kan? Ali kan. Ali tu pernah duduk dekat sini. Dia cerita aku buka. Lepas tu dia balik tu tengok kena bom pula. Sebab orang putih tu Ejen Mozart tu yang warga Malaysia kita ni bagi tahu dia ada kat sini. Dia cakap terang-terangan dia kawan tu. Kan?